这样而已。好吃吗？真的吗？我没有吃过那个东西。来，等一下，载我。你可以用辣椒勾一点。Gerak. Nah ini sayurannya ya. Bu Piaoliang. Nah ini masakannya wis kelar. Dede 吃饭 Dede? Iya, ayo吃啊。Kucai hui ame 吃。Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu semangat. Putune mbokku wis balik ya. Hari ini pulangnya agak sorean. Nanti cucune laki-laki mau les. Cucune wedok kalau hari seperti ini pulangnya itu kadang agak sore. Kadang jam 9, kadang jam 8. Hari ini sekarang baru setengah 6-an. Kalau pulang itu biasanya nggak langsung makan, tapi nyonya aku tuh pengennya cepet segera disiapin kayak gitu. Hari ini ono kucai hua, ono daun binahong sama okra hampir rusak. Kucai hua, bunga kucai, daun binahong. Nah, di sini ono brokoli sama buncis. Garam ini ya teman-teman, ini tuh garam beneran ada pasirnya ya. Ngerasa dia itu berpasir, pink-pink ini pasir. Hari ini gampang banget, aku cuman masak sayur sama goreng ikan layur pai tai. Terus sekarang karena mbokku tadi pagi itu wis ngukus ayam, terus masak kuah ayam. Ini nggak boleh terlalu medok ya, kayak gini ya wes. Oh masalah panas banget. Tapi harus diincip ya, nanti takutnya gung mateng. Sudah. Ini 好吃。因为台在广告要给叫妹妹吃玉米这样啊。这个是秋桂，昨天一定都不漂亮的。你这样就很多了。那个不用煮，明天。不要了啦，已经烂掉了啦。这个盐巴是它有刷水，真的。因为它是嗨的盐巴，真正盐巴，大家看。我在跟你讲说，秋葵啊是什么放着明天，那你这一吃。一定都不好了啦，太太，秋桂颜色也不好了，一定我洗了，昨天我泡了，我酱要多吃，这个都累我的嘴巴，知道吗？不漂亮了，秋桂看它的颜色，昨天洗过了，要放到什么时候？那个用炒的，你不要帮我用炸的。啊。Nah, sayur okra ini ceritanya kemarin itu tak rendem teman-teman. Di kulkas ini sayur yang paling lama. Sebelum mbokku beli yang baru, okra sama binahong tak rendem pakai air garam. Terus nggak jadi tak masak. Terus hari ini jadi harus tak masak, terus akhirnya tak masak. Aku mau goreng iwak dhisik. Pai tai. Sedot asap harus nyala ya. Tambahi jahe. Nah ini sweet potato powder. Nah ini iwak ya. Nah ini sayurannya ya. Nah ono daun binahong, brokoli, anek buncis, ada okra.
不漂亮。可以的，你那个活的怎么样？可以。还有你那个汤有没有让有加热的。妹妹要吃这个汤啊？鸡汤？还有肉肉是不是？有这个而已啊。有一啊。有一. Nah ini kuah ya. Nah ini kuah herbal ala Taiwan. Setengah ekor ayam kampung. Namanya tongkui jingkui. Pokoknya segala rempah-rempahan Chinese herbal mbuh ra genah apa itu ya teman-teman. Semua ada di sini. Katanya sehat ini, aku juga paham. Pokoknya di segala-galanya ada dia. Ini kuah nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa. Nah, cucu mbokku yang perempuan itu nggak makan ikan ya. Sama sekali nggak makan seafood. So, 如果白大爷又要多一点也好吃也香。以前我lo yo还记得。Nah ini seperti ini ya jadi ya. 早一点吃饭比较好。这样好吃吗？没有加什么都也好吃。Nah ini cabai, wes tak cuci ya. Mau tak bikin sambal. Anak ibuku tuh suka sambal kecap. Kalau yang untuk numis tuh sedikit, kayak gini cukup. Sama bawang putih. Mangkok yang kata nyonya kalau jatuh aku disuruh bayar 2 juta NT, 1 miliar ya. Nah mangkok ini harganya 600 NT, 300.000 rupiah. Wes. Nah ini sambal kecap ala Taiwan ya, wes kayak gini tok gampang. Nah ini mau untuk numis. Củ chay hồi, thế thế sao要吃几茶哦？好辣，这个比较不辣的，吃亚麻加吗？一起炒，等一下捞一半一半，这样我的意思。一起炒，一起炒，一起炒。4个酸的那个1、2、3、4也没有多少。3毫也没有了，是不是？嗯，酸的还有。还要不要再买？等一下捞这边一点那个。炒这个一下，对不对？不用那么炒，这样啦。叮咚叮咚啊！我刚才没有那个声音。那么热闹。那个一下，要高丽菜一下。没有，我拿。先炒什么？这不随便。我先炒这个。没有关系，都可以。我这个也没有除掉的味道。这样也可以。那个是高丽菜干的啊。有人是有没有加鸡蛋？没有，对对。本来是这样而已，对对。Nah itu kubis garing.
这个比较快是比较久？这个比较快。比较快。这样而已。好吃吗？真的吗？我没有吃过那个东西。这个干净。这样，你用下去哈，给它火烧上来烧断。真的啊？哦。为什么它断掉？不是头发。有没有辣？好吃。它咳这样啊，太太。爱这样啊？卡哩卡哩。哦，很像萝卜。你看，卡哩卡哩。看，你看。你可以吃啊。很像那个，很像姑姑的，很像姑姑，很像咕嘞咕嘞。鸡蛋好咸了，太太。不会吧？不会吧？这比较好吃，对不对？想用筷子的，要危险，卫生。那你要，哎，你快点尝尝。我尝了。尝，来，等一下，载我。你可以用辣椒勾一点。哦，gerak。这个也可以吞下去，对不对？它有馅了，本来它有馅的，对。什么？这个啊？哎，收起来。啊。Nah, seperti ini ya. Ini nyonya aku pakai kuah ayam. Nah, kesen. 那个不是白带鱼，以前我老板有做过白鲳鱼。我们有煮白鲳鱼加米粉，我有做。也有白带鱼加米粉。但是白带鱼有一个不好的味道，对不对？不会，很好吃。它这个很新鲜的，很好吃。它自己钓回来的。这样啊，比较没有味道。刚才我见有闻到哎。没有味道。没有味道。大概。那个薏米吃一半。好。刚好1点半。好。弟弟，为什么还没回来？比较晚。哦，太太吃饱了，这个可以收起来。我回家了。回家。拜拜。明拍给阿妈。哎，昨天阿妈的，她写1到40号，她会写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10到40号。西大给她一个字跟一个这个，她一次玩卫生纸一次玩卫生纸浪费是不是？她写那个，给她笔跟给她这个字，好厉害的。他叫他写来bun印，他不会，他忘记。他叫他写，阿妈写你的名字来bun印。你写给他看，他就会写。哎，是不是那个月亮好大？有没有看到？哪有在哪？那个月亮哦。没有。黄色。黄色月亮好大，真的哎！101旁边了，太太，太太起来一下。我有看到了。真的有看到？在这里没有看到。哦。为什么月亮那么大？nah ini masakannya wis kelar. Tete 吃饭，太太。吃饱了没有，有？还有一次吃啊。古菜会还没吃。对的。我不知道。要休息一下嘛。好了，休息一下。牛奶要喝啊。Nah ini tuh gobes garing, ucai hoe, ono sayuran, ono kuah, jadi masakannya sederhana banget. Meme wis balik. Seperti itu. Iya, mau回来？应该回来的晚一点。哦。
Iling I, sebelah itu Yeliang. Tuh ya. Naga seiling I tepang pen sebesar. Sebenarnya gede banget ya, tapi nggak kelihatan. Ini kuah soto. Kemarin ini sisa gubis ya. Kita masukin aja. Seperti ini ya. Ambil sayur dari depan ya. Ambil brokoli. Ini sayur binahong. Ono nasi putih, ono ramen sontoloyo, sama ono iwak layur. Boy milik kaya. Ini kita makanin di sini ya teman-teman. Kenapa kok kameranya burem yuk? Ini kamera depan dari Samsung S22 Ultra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Aku suka banget makan nasi. Jadi hari ini aku makan nasi. Malam ini. Nah, aku bingung harus makan kalau oke gini aku malah bingung. Beneran. Kita uncrup dulu, bismillah. Aku tuh uripku simple, teman-teman. Ini kuah soto Mbak Susi. Kuah soto tadi siang. Tak panasin lagi, tak makan. Aku taruh di siniku. Aku tuh sayur gubis suka. Terus sayur kecambah aku juga suka, toge itu. Ibaratnya sisa kemarin ya tak makan lagi. Iwak layur. Ini kalau di Indonesia kecil-kecil ya. Di Indonesia ini yang versi kering iwak asin itu juga ada. Yang versi seger yang kering juga ada.哎，真的哦，太太，这个白大衣没有味道。是啊，吃的那个是卖的好久。好久，他好久没有买。我没有买啊。因为他没有叫我们买啊。我煎它的鲜味刚刚好。
Yaudah aku makan lagi. Dia nggak amis sama sekali, daging banget. Tapi durinya banyak. Aduh. Jadi duri, makan ikan itu tantangannya duri ya, walaupun gurih enak tapi hati-hati. Cocok orang makan ikan sambur soto ya, cocok. Oh, bisa crunchy. Teman-teman yang ibaratnya main ke Ngawi atau jalan-jalan ke Ngawi, silahkan dicoba yang namanya tepo kecap. Tepo kecap itu semacam lontong dibungkus pakai daun pisang, enak banget. Seneng aku, pengen. Kalau di sini kebanyakan lontong itu pakai plastik ya. Kalau pakai daun itu lumayan langka, ada tapi jarang. Karena di sini daun itu mahal. Di sini sotonya soto daging. Kalau di Ngawi itu ada soto ayam, enak kan? Dia tuh pakai kentang yang digoreng, nanti dimasukin ke sini. Oh, ada lagi di Surabaya itu kerupuk udang diulek, dimasukin jadi koya, jadi sotonya tuh kental, itu juga ada. Aku suka itu kulineran di Surabaya, teman-teman. Di Surabaya tuh enak-enak, harganya ya murah menurut aku ya. Pas waktu aku kerja dulu. Kalau dulu itu duitnya yang mahal.
Ini rasanya tuh ya asem, ya ada pedas, ada manis. Asamnya dari jeruk nipis ya, enak, seger. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Segar, segar. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Habis ya.